Perselisihan faham selepas ditegur merokok dipercayai menjadi punca pergaduhan di sebuah restoran di Bandar Rimbayu, Teluk Panglima Garang minggu lalu. Kejadian itu turut tular menerusi rakaman video berdurasi 47 saat di media sosial. Ketua Polis Daerah Kuala Langat Superintenden Muhammad Akmal Riza Razi berkata laporan kejadian diterima daripada seorang lelaki tempatan kira-kira jam 2 pagi Rabu. Menurut beliau, pertengkaran tercetus apabila salah seorang individu ditegur kerana merokok sebelum bertukar menjadi pergaduhan dan saling memukul. Beberapa individu lain dilihat cuba meleraikan kejadian berkenaan. Kes disiasat mengikut Seksyen 160 Kanun Kesiasaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 6 bulan atau denda sehingga RM1,000 atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Polis kini giat mengesan individu terlibat bagi membantu siasatan.